Perdana Menteri mahu anak-anak muda diperkasa dengan pendidikan, penerangan dan kesedaran yang kukuh bagi mengelakkan mereka terpengaruh dengan ideologi ekstremis menyokong kumpulan pengganas Daesh. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia susulan kewujudan satu kelompok kecil anak muda yang didapati terpengaruh dengan hasutan pihak luar yang cuba mempromosikan penubuhan kumpulan itu. Semalam Ketua Polis Negara buat kenyataan tentang muncul satu kelompok anak-anak muda 18-19 tahun terpengaruh dengan hasutan luar ISIS yang nak buat Islamic State. Jangan kita alpa dan cuai. Anak-anak kita mesti dididik dengan ilmu, dengan penerangan, pencerahan, kesedaran. Ya. Karena tanpa asas ilmu itu, mudah orang pengaruh. Ini pengaruh di luar, masalah di luar dibawa ke sini, anak-anak kita marah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Masjid Mengkuang Titi Permatang Pauh dan sambutan Nuzul Quran 1447 Hijrah di Bukit Mertajam pada Sabtu. Polis Diraja Malaysia telah melumpuhkan cubaan menghidupkan semula ideologi kumpulan pengganas Daesh di negara ini dengan penahanan 6 remaja termasuk 3 di bawah umur menerusi operasi khas baru-baru ini. Semalam, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail dilaporkan berkata, suspek berusia antara 16 hingga 21 tahun ditahan dalam operasi dilancarkan oleh cawangan khas pada Februari di Lembah Kelang, Johor, Kedah dan Terengganu. Siasatan mendapati suspek bukan sahaja telah berbayah kepada pemimpin kumpulan Daesh, malah aktif memberi sokongan, merekrut ahli baharu dan memiliki bahan propaganda kumpulan pengganas itu.